Make up tak tahan. Tetap make up kadang-kadang dah boleh dah make up, tapi tak tahan pula. Betul tak? Jadi pentingnya nak tekankan betapa pentingnya prep muka dulu. Prep tu maksudnya kita pakai skincare. Macam zaman dulu kalau kita tak tahu makeup macam saya pun kan. Zaman dulu tak tahu makeup, lepas cuci muka, pakai toner terus letak foundation. Macam tu. So kulit pun terkejut. Jadi memang kalau macam tu memang makeup susahlah nak tahan dengan cuaca kat Malaysia ni. Okay? Dia cepat cair, lepas tu skin kita kan nanti lepas makeup nanti nak jerawat, naik tiny bumps, ruam-ruam tu kan sebab kita tak prep skin dulu. Prep ni pentingnya sebab dia protect kita punya skin. Nanti saya go along nanti boleh tahulah function. Ini function ni apa, kenapa kena pakai, kena pakai. Boleh nampak? Tak, kita nak tahu tengah-tengah ni boleh je? Okay. Jadi first kali biasanya lepas cuci muka kita pakai toner. Okay. Untuk skincare saya tak adalah macam nak cakap okey wajib beli produk ni, wajib beli brand ni sebab dia memang depends on kita punya skin. Jadi kalau dah ada skincare yang memang dah sesuai dengan kita punya skin sekarang ni, so continue je. Okey. Cuma function dia sama je. First memang lepas pakai toner kita akan pakai moisturizer. Okey. So apa-apa brand pun boleh pakai yang ni, saya pakai yang Wardah sekali ni. Minit. Kalau macam biasa mungkin makeup dah pandai makeup tapi tak tahan kan, cuba tengok hari ni ikut step yang saya explain je lagi, nanti tengok tahan ke tak tahan makeup, tahan sampai petang kan balik rumah. Okey. Boleh je tapi penting juga pakai toner sebab dia memang membersihkan kita punya skin. Lepas kita cuci muka dia akan bagi refresh lah, refreshing. Kalau kebanyakan toner kan macam pedih muka kan, saya pakai yang brand simple tu, yang warna hijau tu macam memang tak ada alkohol, memang tak ada chemical apa-apa. Kalau boleh dah cuba, tapi kalau tak pakai pun tak ada masalah pun. Kalau boleh, kalau jumpa yang sesuai, boleh je cuba yang simple. Prime kan dia kata tadi. Saya pakai moisturizer ya. Siapa? Ada sesat yang duduk. Moisturizer. Betul tak? Okey. Tak ada salin tu. Kalau kulit kita kering, kita kena lebihkan pakai moisturizer. Okey, kalau kulit kita memang dah jenis oily, kurangkan pakai ala kadar sikit je. Macam ni kira banyak lah sebenarnya. Okey, sebab kenapa pentingnya pakai banyak bila kulit kita kering. Kalau kulit kita tak cukup moist, bila kita pakai foundation nanti tu yang akan jadi macam foundation tak nak blend, dia akan campur macam tu. Sebab kulit kita kering. Jadi kita kena moistkan dulu. Puan boleh buka kot korang. Tak ada lelaki. Boleh je, boleh je. Boleh. Free hair mas. Ataupun saya silang. Takut nanti dalam kampung nampak. Silangkan. Alah apa? Kau nak sebar video. Baik je. Kalau boleh masa kita apply skincare kan, kita tarik ke atas. So baru dia masuk ke dalam kita punya skin. Maksudnya kita tarik macam ni juga. Bagi dia. Tengok je. So macam ni. Dia bagi masuk dalam skin lah. Teknik dia. Sebab skincare memang kita tak boleh masuk dalam kita punya kulit. Saya nampak belakang saya je ni. Ni nanti nak eyeshadow. Ambil je. Jadi ada ranking tak sampai bawah? Saya dah dekat sini. Apa? Kuih kau ambil tahu sini. Pun dah berkata. Jangan halang kamera saya. Oi, kan kesalahan model. Tak lawa dah siap. Jangan halang kamera. Jangan halang kamera. Syuk. Nampak tak umur kau? Nampak tak sedih?
Mas, live FB tau. Lepas tu Kalau serum tu kena pakai serum boleh pakai sebelum moisturizer. Cuma kalau ada serum pakai sebelum moisturizer, jangan pakai malam sebelum tidur. Serum memang sangat bagus untuk dry skin. Siapa dry skin pakai je malam-malam sebelum tidur tu, kalau lepas cuci muka pakai serum. Dia memang boleh bagi moistkan kulit, bagi lembap. Okay, saya pakai sunscreen. Sunscreen wajib pakai sunscreen Pakai sunscreen. Lepas moisturizer pakai sunscreen. Sunscreen ni wajib lah, sebab kalau kita tak pakai sekarang mungkin tak nampak kesan, tapi lama-lama bila dah berumur kan, sekarang belum muda lagi, bila dah lagi berumur dia akan naik macam jeragat. Macam tu. Bila dah jeragat tu dah susah dah nak hilang. Itu sebab tak pakai sunscreen. Kalau pakai tinted sunscreen boleh tak? Boleh juga. Kalau pakai tinted sunscreen dia dah sekali dengan bedak kan, macam tu kan, boleh. Tapi kan puan dia lelaki yang dia tak pakai pun benda-benda tu, kulit dia macam okey je. Elok je. Sihat je saya tengok. Dia pakai sabun mandi je langsung. Elok je. Suami saya pakai sabun mandi, elok je kan. Dengan perempuan break out lah. Hormon tak ada hormon macam kita. Sebab baran kita lebih kat benda dia. Dan kita pun letak macam-macam. Lelaki kan memang tak kacau langsung muka dia cuci je kan, tapi kita kan letak macam pakai sabun bedak lah, sabun mandi. Okey je. Selalunya sabun mandi tu mengeringkan lah. Tapi kalau okey, Sekejap, tu tadi. boleh je. Moisturizer. Lagi pakai elok je kan. Okey, dah lepas pakai sunscreen. Kalau hari yang tak nak make up, sebab bukan hari-hari kita nak make up kan, ada hari kita macam nak free LEV, just nak pergi kedai je ke. Yang ini dah last step dah. Lepas tu boleh je pakai lipstick ke, pakai mascara ke, dah selamat untuk keluar. Ataupun boleh pakai tinted sunscreen kan. Dah safe lah kiranya. Dah skin kita tu dah protected gitu untuk keluar. Okay. Kalau nak make up, contohnya maksudnya nak make up tu nak pakai foundation ke, bedak ke, apa dia yang CC cream, CC cream ke BB cream, apa-apa yang kita nak letak dekat skin lepas daripada sunscreen ni, wajib pakai primer. Siapa yang dah ada wajib, waktu dia wajib kan. Ada dua sepanjang saya cerita pasal makeup ni, ada dua benda wajib. Yang lain tu macam okey lah, boleh lah kita diskaun kan. Tapi dua benda wajib tu tak boleh tinggal kalau makeup. Kalau nak makeup tu tahan lama. Satu primer lah. Okay, primer any brand pun boleh. Kadang-kadang ada yang jual dia dah sekali moisturizer, sunscreen, primer. Dia macam 3-in-1. Kan tak salah saya Alpha kot ada produk tu, dia dah 3-in-1. Jadi boleh je pakai yang tu. As long as bila baca dia tulis primer sekali. Okay, kalau tak ada boleh beli primer asing lah. Kalau dekat Watsons macam saya pakai primer ni. Memang okay, penting juga untuk cari matte primer. Sebab nama dia brand Rimmel. Rasa tak ada kat Watsons, tapi dia ada kat Watsons besar-besar je, macam kat IOI, KLCC. Kadang-kadang Watsons kecil tak ada, ataupun boleh beli kat Shopee. Rimmel ni. Yang ini memang sangat bagus, memang saya recommend. Dia harga dia 30 lebih, 40 macam tu. Gambar dia cepat habis kan. Cuma kalau pakai untuk seorang okey je kan. Shopee je Mena. Tengok salah. Pakai primer habis primer ni. Dekat Watsons. Kalau tak ada boleh beli kat Shopee Rimmel ni. Nanti kalau nak ambil gambar boleh je. Ada kod dia. Tak ada. Dia memang satu je Rimmel primer. Rimmel. R-I-M-M-E-L. Rimmel. Okey, aku nak cerita function dia. Tadi tu kenapa kena pakai primer? Kenapa saya cakap wajib tu kan? Yang lain tu tak apa lagi, diskaun. Kenapa yang ni wajib nombor 1 nak wajib nombor 1. Ada 2 wajib. Pandai. Okey, first dengar. Kenapa wajib pakai primer? Contohnya dulu masa saya ada studio, nak cat studio kan. Contoh nak cat studio, so pergi beli cat. Kita beli cat, orang tu cakap cik kena beli primer sekali. So sebelum nak cat tu kena pakai primer dulu, cat primer, lepas tu baru kita cat dekat lantai. Okay. Macam tu lah juga kita punya skin. Sebab tu kadang makeup tak tahan, tak ada primer, tak ada benda yang nak hold makeup tu. Gitu. So saya cakap wajib tu. Even kita nak cat lantai pun kan, nak bagi cat tu tahan, kita pakai primer. Sama je
function dia sebenarnya. Dia bagi dia full makeup untuk tahan lama. Untuk tahan lama. Lagi satu function yang saya rasa sangat penting lah. Dia jadi macam shield. Dia kiranya apa-apa yang kita letak lepas makeup muka kita tak masuk dalam skin. Dia macam cover, dia macam satu layer yang sebab tu kadang-kadang bila tak pakai primer, lepas kita cuci muka kan, rasa tak dia akan naik macam ruam-ruam, kecil-kecil. Kita rasa macam dah cuci bersih dah muka kan. Tapi sebenarnya dia masuk kat dalam pores. So yang ini dia tutup kita punya pores semua. Jadi apa-apa kita letak, macam kan kita letak powdery kan, foundation semua kan. Jadi tak kacau kita punya skin. Saya cakap wajib tu. Dia akan lembutkan skin dan macam tu lah. Cuba yang ni memang amazing lah dia punya effect dia. Untuk pengantin pun saya pakai ni je, memang tahan. Untuk pengantin kalau makeup kan daripada pagi nikah, tengah hari sanding, petang photoshoot, malam pun nak cuci makeup. InsyaAllah memang so far saya punya pengantin semua cakap makeup tahan je. Walaupun nak mengejar renyai-renyai. Kadang-kadang kan photoshoot kan mengejar renyai kan. Ya, kalau pandai jaga makeup tu tahan je. Cuba sama dengan Puan Mas kan. Cuba rasa skin, rasa lembut tak? Rasa lembut kan berbeza dengan letak prep. Sebab tu pentingnya jangan letak foundation dulu, kena prep dulu baru pakai bedak. Even though kita nak pakai just powder je pun, biasakan pakai dulu skincare ni. Boleh okay. So dah settle prep muka, biasanya kita terus pakai foundation lah kan, normally lah kan. Itu kan selalunya macam wanita yang bekerja kat office, selalu yang datang kelas saya selalunya dia orang pakai two-way cake. Betul tak? Yang macam senang kan daripada solat Zuhur. Dia macam cushion tu, dia dah sekali dengan bedak, sekali dengan foundation. Jadi boleh juga nak pakai yang itu sebagai alternatif lah. Kalau tidak kan kita kena pakai foundation dulu, baru pakai bedak. Yang itu dia dah pakai satu sekali, cepat lah. Boleh je nak pakai yang itu juga. Cuma yang ini saya tak pakai itulah, saya akan bangun pakai foundation lepas tu pakai bedak. Cuma sebelum pakai foundation, kita kena buat something untuk nak cover kita punya parut kan. Nak pakai dark circle kan, especially kan dark circle parut semua, nak pakai apa, nak cover. Kita pakai concealer. Betul, concealer. Dia sebenarnya kalau advance makeup dia kena ada 2 concealer. Tapi nanti kan saya cerita macam pening lah, macam banyak pula kan. Tapi this is daily makeup nak pergi office je, satu je dah good enough dah. Boleh je pilih concealer cerah. Jadi kita letak dekat bawah mata. Saya tunjuk contoh saya punya yang macam ni, Maybelline. Okay, so dia kali yang gelap sikit ni, dia concealer lah. Saya suka sebab dia dah ada brush kat sini. Selalunya normally kan concealer dia macam stick. Yang tu kalau letak, lepas tu kena blend dulu. Yang ni saya tak payah blend dah sebab dia dah ada brush. Okay, Maybelline. So nak letak dekat mana? Senang je. Letak je kat mana-mana yang kita tak nak nampak dalam makeup, yang kita nak cover. Macam tu. Ui. Okay. Yang ini dekat Watson. Maybelline lah, Maybelline nama dia pun eraser. Tapi dia tak ada kod apa-apa, ikut kulit ke apa? Dia ikut kulit juga sebenarnya. Kan patutnya saya cakap 2, tapi kalau boleh colour yang gelap. Gelap sikit je daripada kita punya skin. Untuk nak cover. Lagi gelap lah. Yang ada warna pastel. Betul kan? Dia ada gelap daripada skin hijau kan, yang tu ikut skin tu sebenarnya. Kalau kat Malaysia kita biasanya pakai yang colour orange. Untuk kulit-kulit kita lah kan. So yang orange tu boleh. Cuma saya tak berapa saja sebab kalau kita terpakai lebih, terpekat sangat, dia akan nampak burn muka. Macam colour orange, macam sunburn, terbakar. Jadi saya tak berapa nak suggest. Tapi kalau yang dah pandai makeup dan biasa tahu nak blend, boleh je pakai yang orange corrector. Kita pakai orange corrector. Orange corrector kan nama dia kan. Biasanya ni kita letak je kat mana-mana yang kita nak cover. Macam ada tiny bumps kan, sikit-sikit kan, merah-merah ni kan. Letak je. Dia memang macam eraser, nampak tak? Saya letak tu padam. Okay. Lepas tu baru kita pakai foundation. Macam sekejap je kalau dah biasa buat sekejap je. Okay. Lepas tu baru saya pakai foundation boleh Concealer. Concealer gelap sikit dari colour. Yang kening. Yang kening kalau concealer kening lain sebenarnya. Dia kena pakai yang jenis creamy. Tak boleh pakai yang ini. Dia kena
creamy yang sebab yang ini dia cepat kering. Kalau yang untuk kening tu macam advance makeup lah dia. Yang itu baru saya biasanya ajar lah yang untuk conceal kening. Kejap yang ni kita belajar lukis kening ni. Tapi kejap lagi kita makeup dulu. Dia concealer ni warna dia kena lebih gelap sekali putih kita. Lebih cerah. Okey. Kalau yang ikut step yang advance sikit, dia kena pakai gelap dulu, pakai foundation, baru pakai cerah kat atas. Dia buat pakai basic Itulah banyak sangat kan. Okey, jadi kalau macam ni, kalau nak pakai satu je, pakai je yang kena cerah. Oh cerah. Okey, kita cerah. Kita cut shortcut sikit. Macam tu. Nanti kita bagus sebelum subuh. Dah memang biasa baru awal ni kan. Lagi awal. Warna satu atas Satu betul. Untuk nak cerahkan. Tapi yang bawah boleh pakai creamy juga. Boleh pakai yang creamy satu je. Boleh satu je. Kalau dah ada concealer kita dah beli tu, concealer je pakai yang itu. Okey. Nak tanya, tahu tak nak pakai yang ni macam mana? Tak tahu. Tak tahu. Sebab saya ada bagi percuma kan. Sekejap lagi saya kalau boleh pakai lah. Saya boleh pakai. Tapi dia penting kena basahkan, kena lembapkan. Nak lembapkan tu bila kita buka air paip kan, kita letak di bawah air paip, kita tekan dia bagi dia akan kembung. Sebab kalau original kecil je. Nampak tak beza? Beza. So kalau blend makeup dengan ni memang beza sangat dia punya effect dia. Itu maksudnya banyak Kena basahkan baru cantik. Dah habis boy. demo. Jadi nampak beza dia kan? Efek dekat muka pun akan lain. Dia akan makan banyak foundation dengan dia tak blend cantik lah. Jadi kita kena lembab sampai dia Macam besar. kering ni. Ini kering. Tak yang kecil. Ya, yang kecil ni kering. Yang besar tu dah basahkan. So letak bawah air paip kan, tekan dia, so dia akan besar, tekan lagi 2-3 kali, dia akan besar-besar. Tutup air, last kali korang sampai keluar semua air. Kita nak dia lembab je, kita tak nak dia ada air. Sebab air kalau mix dengan foundation memang makeup tu crack lah. Okay. Lepas tu lagi satu pentingnya makeup dekat tempat sejuk. Kadang-kadang kita suka makeup dalam toilet kan. Dalam toilet kan faham. Jadi masa kita tengah makeup, rasa kulit kita tengah keluar-peluh pun memang confirm makeup crack juga. Walaupun kita punya barang betul macam mana, step betul macam mana pun, dia punya makeup punya rules kan. Kita boleh berpeluh lepas dah siap makeup. Masa tengah proses makeup tu memang tak boleh ada peluh. Macam tu. Dia kena ataupun lepas simpan. Yalah, kepala biasa ni nak sebab nak tengok cara kita Yang ni foundation NARS. Foundation. Macam tak heavy sangat. Foundation. Dia light juga foundation NARS. Okey, boleh je tanya je. Sama dengan okey. Kalau yang dia sama je sebenarnya. Kalau kita pandai blend, dia nak jadi makeup aku kalau pakai brush, aku makeup kan kau makeup aku. last je. kali kita kena pakai beauty blender je sebab brush kan ada beauty blender. Kalau muar pun last kali dia walaupun dia pakai brush, lepas tu last kali dia akan blend pakai beauty blender juga untuk nak rata. Kalau yang ni kena dab. Kalau brush kena sama. Kalau beauty blender ni memang dia kena dab, jangan tak boleh tarik lah. Tak boleh tarik macam ni. Sorry saya dah reminder. Tak boleh tarik macam ni. Dia kena dab je. Aku buat date ni aku malas. Paling malas buat date. Kadang-kadang pakai jari je rasa kan. Dia yang malas. Saya tengok orang makeup abang dia suka. Dia ada finish cantik tau. Ya, sebab dia dapat dengan bedak lagi. Saya takut dia pakai dengan fokus kat ni. Kita pandai. Macam foto bayi dia kan, macam urut kan. Dapat selesai makeup cantik. Kita sesuai kan dengan kulit tangan dia semua kan. Tak bilang pun. Apa dia? Apa dia? Tak. Foundation kan nampak tak? Dia pasti lepas foundation tu performa sangat. Tapi kita dah kan dia cantik. Dah siap tu dia jadi. Betul. Kejap je nak Boleh tu kau macam tinggi. ya. Kalau kita pakai lama, selalunya nampak macam kat kelas kan. Selalu kita dapat
kalau kita blend lama dia lagi even kan. Tak, kalau kita blend banyak sangat dia akan bazir dekat sini foundation melekat. So kita lekat, foundation lekat balik kat sini. Jadi macam kita akan rasa tak cukup lah, tambah lagi macam tu. So kalau kita rasa dah macam ni kan, dah rasa dah even dah rata dah cukup dah. Macam tu. Okey. Celah-celah ni kena make sure lah dekat celah-celah sini dekat celah-celah ni. Mina. Mina. Dah. Saya punya lighting rosak sampai sini tak boleh pakai. Kalau tak lagi nampak clear. So dah ada beauty blender boleh dah beli yang ni nanti. Dia macam dia kan lembab sayang. Lembab boleh pakai foundation. Dia boleh lah a few months boleh pakai tapi kena masuk lah. Kena masuk dengan jangan biar kat tempat tertutup. Kena macam ni. Tak juga, cuma lepas dia kering nanti dia kena tinggal kat tempat yang terbuka. Tak boleh yang tertutup sebab dia basah nanti dia jadi tak lalat tu. Kena macam ni lah, at least dia ada angin, dia boleh kecil balik. So kalau macam ni dia selamat lah. Macam pakai foundation. Ini. Kat sini. Saya tak blend, saya letak je. Oh, dia nak dapat kepanasan ni. Wah, complicated tu kalau macam ni. Itu sebenarnya pakai dia tak dia tak melekat balik. Okey. Boleh je, itu adalah apa additional tips. Boleh guna. So blend kosong aja lah kan. Dia tak letak direct touch itu first sebab direct touch ke muka tu dia tak macam dia melekat. Okey, faham. Dia kata memang tak sini macam bukan cakap. Saya memang letak tangan. Kalau blend tu biasanya kalau saya campurkan blend foundation. Kalau foundation yang mana tak dapat colour foundation yang sesuai kan boleh lah. Contohnya dah beli colour cerah, dah beli jelek colour gelap sikit, so mix. Daripada situ boleh dapat kita buat colour sendiri lah contohnya sebab kan foundation tak ada shade sesuai dengan kita punya. Kalau foundation tak ada shade Memang detail lah sebenarnya kalau tak cukup sejam nanti ni. Buka boleh. Makeup. Tengok boleh. Lepas dah pakai foundation, terus saya pakai bedak lah. Jadi tadi ingatkan kita prep skin, lepas tu concealer, foundation, lepas tu pakai bedak. Bedak boleh pilih sama ada nak pakai compact powder ataupun pakai loose powder. Okey, beza dia apa? Beza dia kebanyakan orang akan memang kasi pakai compact powder sebab dia less messy kan. Kalau compact powder, loose powder kan macam ni kan, dia macam berhabuk-habuk dia macam tu. Tapi sebenarnya dia lagi bagus, dia lagi halus. Jadi dia lagi lock. Kan bedak function dia untuk lock makeup yang kita dah buat ni, kita nak lock je. Macam tu. Okey. Jadi kalau nak pakai loose powder, cari yang translucent. Any brand pun boleh tak? Yang saya pakai ni translucent. Dia maksud dia macam transparent, dia tak ada colour. Mana pula tu tengok Nanti kena ambil gambar. Kadang kita boleh translucent. Jadi kalau brand-brand lain pun sama. Jadi ikut colour, cari je yang natural atau salah satu lah. So maksudnya dia tak ada colour. Dia memang hanya untuk lock makeup tu je, untuk lock foundation tu je. Sebab kalau kita macam ni, kita keluar memang akan cair sebab dia kan sticky kan, liquid kan. Jadi kita kena ada benda yang made untuk nak lock makeup tu. Sebab tu kena pakai bedak juga. Melainkan kita pakai cushion, dia dah sekali bedak dengan foundation. Yang itu pakai satu je. cushion tak boleh. Okey. Cushion yang tekan Kan, Mama dia tahu kan? Banyak skin defect. kita pakai ni kat dia je jadi. Okey, nak pakai bedak pun ada cara. Tidak ada letak kat semua kan. Sebenarnya kita kena tumpu kat kawasan yang senang crack. Contohnya kat bawah mata. Halus powder. Saya ambil di sini. Alamak. Tapi kalau kat bawah mata, pas baju kalau loose powder ni dia betul-betul sikit lah. Dia macam kat baju. Yang original ni jangan
Buka baju pula dah itu dah facial. Buka baju. Sebab saya kena dekat baju. Ayah ini yang palsu. Mas jangan mas. Maksud tu maksudnya dia tak ada colour. Ada tak ada colour. Dia memang untuk lock makeup je. Lepas tu kita boleh Dia letak makeup dekat kita. kita punya smile line. Kan tu kat suka masa dia. Tasha Coffee. Tak abang kan. Ada lagi tiba-tiba. So kita letak seluruh muka dulu. Ni Nampak macam banyak juga kan. Sekejap lagi siapa yang dah ada makeup brush? Ada tak? Ada belilah kan? tak bawa. Kadang-kadang kita tak tahu. Dalam email tak buka kena buat makeup brush. Pakai brush pun boleh. Pakai ni dia lagi padat. Dia lagi buat makeup tu tahan. Macam tu. Cara yang saya tunjuk ni memang insya-Allah kalau buat memang makeup tu tahan. Kalau kita pakai brush saja akan ada tempat-tempat yang tak kena. Tempat-tempat yang tak kena tu yang nanti nak crack tu. Okey. Okey. Kita cari yang sponge yang pokok kan? Betul lah, sponge yang macam ni. Macam ni saya letak je. Lepas tu baru pakai brush. Dia memang dia akan lagi tahan. So pakai brush. Okey. Pelajaran brush yang pertama. Brush kan ada banyak kan? Okey, brush yang pertama. Kalau nampak satu set tu, brush yang paling besar sekali, yang paling fluffy macam ni, brush powder. Senang tak ingat? Yang paling besar tu brush powder lah dia. So kita dah letak macam ni. So kita ni je, buang je dia kat sini. Dia akan lagi lock makeup tu. Dia akan lagi terang. Boleh juga kalau nak ambil, letak pun boleh. Tapi macam saya cakap tadi, akan ada banyak tempat yang tak kena. Macam tu. Puan kalau yang paling besar tapi disengit tu. Yang itu kita sampai. Itu chapter lain. Soalan besar juga. Itu soalan yang betul. So akan ada satu yang sengit kan? Belum sampai dekat situ. Aku punya yang rimel. Lipstick kot aku tinggi. Okey dah. Macam tu je. Sekejap je. Berapa second tak sampai seminit je pun. Kita blend tu. Okey. Dah. Nanti. Ya itulah basic lah kira untuk base. Okey. Dan kita boleh carry on dekat eyeshadow. Okey. Eyeshadow and since ni basic class saya ajar 2 tone lah. I mean satu colour, lepas tu lagi satu shimmer. Kalau tak, kalau betul-betul dia ada sampai 3. So dia ada 3 macam colour light, colour dark, colour shimmer macam tu. Jadi kalau ni basic je kan. Okay, so kita pakai satu colour dengan pakai shimmer. Boleh brush untuk eyeshadow saya ada tadi tu dalam tu. Nanti boleh share lah sebab okay, brush untuk eyeshadow. So kalau kita nak buat satu colour je, tak perlu pun kita ada sampai banyak-banyak brush. Kita perlu ada satu je brush. Kita panggil blending brush ataupun eyeshadow brush. Dia kalau boleh nampak, dia nampak bulat macam ni. Nak tengok lagi dekat nanti ada dekat situ saya bagi. So boleh pilih yang macam ni, dia bulat, tu brush eyeshadow lah. Dia lembut, dia tak keras. Macam ni. Okay? Ada tak nama? Ni ice cream. Kita akan pakai colour macam brown macam ni. Nak pilih colour kalau okay, kalau kita beli satu set macam ni eyeshadow, kita akan perasan satu ada matte, satu ada shimmer. Kan dia ada satu set shimmer dengan set yang matte. Jadi untuk blend apa semua ni kita kena pakai yang matte. Shimmer tu kita akan letak depan je nanti nak bagi dia naik je. Macam tu. Kita tak akan ambil pakai brush yang shimmer ni tak. Okay, kita pakai yang matte. Jadi bolehlah pilih colour-colour macam okay, sekarang ni saya nak pakai colour brown ni dengan shimmer yang ni. Okay, kalau contohnya kita dah pilih colour brown, shimmer pun kena yang colour yang seangkatan dengannya. Tak boleh kita pakai colour brown tiba-tiba shimmer pink. Kalau kita nak pakai colour pink, yang matte ni tu kena pink juga, shimmer pun pink juga. Macam tu, dia kena dalam satu kawan-kawan dia juga sekarang baru kita tak nampak tak nampak funny. Boleh je nak buat kerana cantik je sebenarnya. Tapi akan nampak funny sikit lah. Okay, kalau boleh kita dalam
circle apa colour yang sama. Okay. Kalau kita nak buat macam sunset look kan, kalau kita tengok tutorial orang buat sunset look, dia pakai colour macam orange, peach pun cantik kan, boleh pakai shimmer gold. Dia cantik macam tu. Itulah cara kita nak pilih. Boleh. Sekejap lagi saya ada bagi eyeshadow set juga. Nanti masa tengah make up tu nanti saya akan tengok lah. Boleh bantu untuk pilih colour. Okay. And boleh juga eyeshadow tak. Kalau kita dah letak foundation dengan letak bedak dah tahan dah. So far memang tahan. Yang penting kena pilih eyeshadow yang pigment. Kalau eyeshadow tak pigment, kebanyakan yang dekat Watson jujurnya cakap tak pigment. Jadi kena beli kat Shopee ke ataupun brand-brand local brand kan. Baru tahan. Kalau yang dekat Watson tu pakai dah lah dia macam susah nak lekat colour. Lepas tu kan tak sampai keluar rumah kan hilang dah colour dia. Macam tu. Okay, kena yang pigment dulu. Kalau dah ada yang primer, pakai je. Kalau dah ada boleh je pakai. Okay, so saya ambil colour ni So brush yang tadi tu saya ambil je. Colour dah tahu kan, nak blend macam mana. Ni cara yang paling senang sekali. Kira tak jumpa dah yang paling senang. Ni paling senang sekali untuk nak blend eyeshadow. Cara dia, bila kita pejam mata, okay, kita dab aja. Selalunya kita terus blend kan? Tak, yang ini kita dab dulu kat hujung mata. Hujung mata, kejap saya nak bagi senang nampak. Bila dekat hujung, saya tunjuk kat sini dulu. Nanti belah sini kan nampak kan? Ada dua mata tu. Okey. Tak cukup pergi mata awak Bila mana. kita dab kat sini kan, nampak tak saya tak keluar pun daripada mata. Ini tak lebih pun daripada sini. Kiranya daripada tengah sampai hujung lah. Kita dab je dulu. Jangan buat apa-apa lagi, dab je dulu. Okey? So kalau agak-agak colour macam tak cukup contohnya. Okey, dab dulu. Okey, boleh. Lepas tu baru kita blend ke depan. Blend dekat kelopak. Cara nak tahu kelopak kita macam mana? Macam ni, kita tekan sikit. Kan ada rasa macam dia termasuk tu kan? Itu adalah kita punya kelopak. Tak ada. Ada tak? Hari ni botol tak ada. Itu monolit kan. Untuk yang monolit cantik pakai colour light je. Sebab kalau kita pakai colour yang ada juga. pekat, dia akan nampak mata lagi kecil. Ya, betul. So pakai colour light, Cara dia sama juga. cara dia sama juga. Ni dua. So letak, tapi tak ada kelopak tak apalah, blend je. Jangan blend atas sangat lah. Blend kat dalam mata dengan atas sikit kan. And then letak shimmer colour cerah. Dia akan bantu nampak mata lagi besar. Okay. So macam puan Mas ni memang ada kelopak lah, nampak tak? Saya tekan kan ada kan? So kita blend je kat situ. Awak pun sama. Yang colour kita dab tu, kita dab, lepas tu baru kita blend. The reason kenapa saya tak blend terus, kalau kita ambil eyeshadow, kita terus blend kan, kita blend macam ni kan. Yang colour pekat-pekat tu akan pergi kat depan. So dia tak nampak cantik. Kita nak nampak pekat tu kat hujung. Macam tu. Sebab tu saya dab dulu. Okay. Lepas tu blend je. Macam ni kan, depan belakang. Kan dah nampak colour kan. Pakai satu colour pun dah nampak dah sebenarnya. Kalau eyeshadow tu pigment. Okay. Bila kita dah blend, balance yang ada dekat brush ni, baru kita bawa naik atas sikit. Meaning kita atas daripada kelopak. Nampak tak? Nampak tak saya naik atas sikit pada kelopak dia? Kan? Jadi baru blend. Balance ya. Lepas kita dah blend, balance je baru naik atas ni. Nampak kalau dia Nampak tak? Dah nampak tak colour? Dah cuba kat mata? Okay, kan? Dah nampak colour dia kan kat situ kan? Saya buat belah sana pula ya? Okay. Tengok So yang ini, saya dab je dekat hujung mata. Dab je. sunset kan. Kalau make up sendiri, jangan brush tu macam ni. Kalau boleh brush tu macam ni. Tu pun penting tak position tangan tu. Kalau kita macam ni, dia akan kena kat atas ni. Kita kan dia nak dalam kelopak kan. Jadi kita macam ni. Macam tu. Macam ni. Saya buat ni. Kena tegak sini. Nampak tak? Saya dah letak dia kan. Dah letak colour dia. Baru saya blend kat kelopak. Nampak tak saya tekan dia masuk dalam kelopak? Tekan sikit. Tak sakit pun. Mas jangan tidur ah. Sedap ni dia belai muka kan. Okay, so belai je depan belakang. Tarik je macam tu. Okay. Okay, balance dia. Baru kita blend ke atas ni. Maksudnya atas dia boleh kelopak. Kasih sikit je.
Macam tu je. Ya, kat mata je. Nampak tak dah nampak colour. So kalau dah pergi kerja, colour pure macam ni dah cantik dah. Okey. Tapi fikir cuma mata sama je. Lepas tu, okey, untuk dah satu. shimmer tak ada brush. Sebab tu saya cakap kalau nak buat eyeshadow satu colour, cukup satu brush je. Kalau shimmer kita pakai hujung jari. Itu penting juga kenapa saya tak cakap jari. Kalau jari saya ambil macam ni kan. Kalau hujung jari macam ni. Sebab kalau saya ambil macam ni, tu pun salah satu kesalahan yang selalu juga orang buat. Bila ambil macam ni, kita letakkan yang shimmer tu akan kena kat atas. Okey, sebab tu kita ambil macam ni, so kita letak macam ni. So dia akan ada kat kelopak je. Tak adalah apa shimmer tu sampai ke atas kan. Okey. Boleh saya ambil hujung jari. Okey, pilih je shimmer colour mana kita nak. Shimmer jaga ya. So shimmer tu adalah daripada tengah sampai depan. Bukan seluruh tau. Tengah sampai depan je. Dalam kelopak je. Jangan shimmer sampai atas ni. Bos-bos jangan marah kalau sekarang terlambat. Macam mana? Hari Isnin semua merah pashkat. Pashkat dulu baru make up boleh? Boleh, salah-salah. Okey, lepas tu cancel sesi satu lagi dah. Okey, dan jadi kan dah nampak kan bila dah letak shimmer nampak naik. Dan saya boleh tambah sikit kat hujung. Ambil balik colour tadi tu. Okey, pejam sekejap. Kita dab je. Dah tak payah blend apa-apa dah. Kita dab je. Kan cepat je kan? Dab je. Warna yang sama. Dia kena tone yang sama Betul? Boleh pun. Yang akan jadi betul lah. Boleh. Okey. Willy Wonka. Lepas tu dia nanti. Kalau setengah orang dia suka mata nampak lagi besar, lagi sharp kan, untuk boleh pakai bawah mata. Setengah orang tak suka. Okay, depends lah kan. Okay, macam ni saya pakaikan. Kena ada satu brush lagi, sorry, yang kecil je untuk bawah mata. Sebab yang brush tadi tu besar, nanti kalau letak bawah mata memang habuk habis masuk mata. So kena ada yang kecil, okay. Apa-apa brush je tak apa, yang kecil. Ambil balik colour yang sama tadi. Okay, panas atas je. Letak dekat hujung dulu. Setiap kali buat yang macam Ingat tak tadi saya cakap kalau hujung pekat lagi cantik, dia akan nampak mata besar. Sebab tu saya letak hujung dulu. Okay. Balance dia baru saya bawa depan. Warna yang matte yang colour eyeshadow yang betul. Okay. Hujung dulu. Macam tu je. Dah. Okey. Lepas tu barulah boleh pakai eyeliner, mascara semua kan. Okay, eyeliner tu sebenarnya kalau dalam makeup ni satu-satunya benda yang Muha tak boleh ajar adalah pakai eyeliner. Eyeliner memang kena praktis sendiri. Itu yang fail. Itu lah dia. Sebab dia memang kalau kita pakai kan layan yang dengan kita pakai sendiri kan. Sebab tak okey. Kan kalau eyeliner kalau nak belajar jangan tunggu makeup baru buat kan. So macam kat rumah tak ada buat apa-apa tu, cuba je. Dia memang kena praktis eyeliner ni. Kalau tengok boring-boring tak ada apa-apa. Saya beli yang cocok tak boleh. Kalau dah makeup tak pandai tak boleh kan. Lagi satu, pakai eyeliner saya boleh ajar position. Position sangat penting. Kita tak boleh pakai macam ni. Kalau macam ni dia akan jadi tebal. Nampak tak saya pakai macam ni? Kalau tak, nampak tak dia akan jadi tebal, lepas tu jadi zigzag. Kan macam ni kan? So kalau nak pakai, kita tarik sikit tangan. Tangan macam ni. Tangan ni kalau boleh tangan ni lem kat sini supaya dia tak gerak. So macam ni baru tarik. Sebelah sini pun sama, tarik ni kan. Tangan ni lem kat sini. Lepas tu tarik. Bukan macam ni. Tengah buat. Boleh buat tengah dulu. Kalau takut-takut boleh je buat tengah dulu. Macam ni tarik. So tengah, tarik belakang, baru buat depan. Ini kalau untuk beginner kan, eyeliner kena yang brush ni kan ataupun yang step
ataupun yang gel. Okay. Pensel boleh, pensel tu tebal. Gel tu susah lagi. Lain better yang sunyi. Yang pensel boleh, tapi pensel saya selalu pakai kat bawah lah. Dia orang kalau semua pakai kat bawah mata. Kalau kat atas ni pakai dia tebal. Nanti kalau mata yang kecil lagi habis hitam nanti kan. Boleh je nak cuba pakai sikit-sikit je untuk nak biasakan tangan dulu. Tapi the best is pakai ni lah sebab dia sharp kan. Ni Maybelline lah, nampak tak dia sharp je. Jadi dia nipis je. Betul Maybelline. Gaji nak di kopi yang ramai. Dia brush lah sebenarnya, dia brush lah. Ada macam, jadi kena tunggu kering sikit baru kita buka mata. Macam tu. Tapi yang ini cepat kering yang Maybelline ni. Sekejap ya, sorry. Kita beli yang cop pun kenek tau. Awak yang tak betul. Posisi nak cop tu. Beli yang cop pun yang kat sebelah. Jangan ada. Ayalah mainan sekarang. Nak ambil RM15. Free aku main cop-cop. Awak selalu cop dah terima je. Cok coffee dulu je. Yang cop tu boleh, jangan beli semua. Seorang dua beli dulu, lepas tu try dulu yang lain. Jadi tak? Jadi baru beli. Sebab setengah student saya pun pakai, setengah orang cakap boleh, setengah orang cakap tak jadi je macam tu. Okay? Ada saya ingat sebelah juga. Awak Tangan tak Apa janji dia ada. Awak Ada je. semua, tak jadi juga. Lelaki yang Betul, tengah dulu baru tarik belakang. Kalau daripada hujung ke tengah, ikutlah. Boleh juga. Boleh. Biar. Kak Syah makeup yang biasa. Tak masuk 7.5. Lepas dah ada 2. Lambat ke 9? Dia tak make up lagi lambat. Kalau make up aku tak tahu dah. Mandi pun belum. Kalau mandi ke Ataupun ada cotton bud tu lagi bagus. Macam sikit je mana? kalau comot. Tak mandi pun semua. Tapi dia nak mandi. Kalau kita basah-basah, kita lap dia lagi comot. Kita tunggu kering dulu baru ni. Kicau kat mata. Yelah balik ni. Okay, kita tinggal malam ni Mas. Balik je tengah mandi, tukar baju je. Tapi hari ni boleh kalau dah ada boleh kepit dulu kan. Aku terkepit. Tahan nafas. Okay, don't move lah. Okay. Aku masak. Dia kejar air dia. Kerja. Nampak boleh je. Okay. Puan Cik ambil gambar sebelum make-up sini. Pasti sama dia bukan lepas make up nanti. Lagi bodoh. Bukan lepas make up kita tengok. Nampak Syah. Kenapa saya hilang je? Tak saya. Dah aku panggung ke tak ada. Sini 0.5 sini. 0.5 lah tu Dik Non. Sekejap Lagi maskara. Janganlah gigil. Boleh lah, tak ada dah spesifik brand kan. Kalau tak suka waterproof jangan pakai waterproof. Sebagai make-up. Macam mana nak elak dia tak terkena dekat maskara dia ada Dekat bawah. Okay, yang tu kena cara apply jugalah. Kena buka mata macam tu. Tak boleh duduk sangat. Ada teknik posisi. Actually makeup ni posisi tangan pun penting sebenarnya. Gitu Pak. macam posisi tangan. Aku syok dia tak tahu macam tu kan. Cantik siap kau Kena buat macam trial lah. Semua kena makeup datang. Sebab sempat weekend nak pergi pakai makeup. Watson pun jadi je ni. Watson kan sampai weekend kan
Rasa kalau weekend memang boleh dapat 50%. Memang berbalik. Yes. Rasa kena pergi tarik dengan Guardian lah atau weekend. Mana nak rasa ya? Yang kalau bawa mata mascara ni semua dia memang kena praktis je. Nak bagi biasa tu. Macam tu. Model so dah settle yang tu. Okay. Saya buat kening. Kening yang susah kan? Kena pakai cat juga? Yang pensel kening saya ada bagi sama je macam yang saya pakai ni. Dia colour dark brown. Colour dark brown. Pensel kening. Lain. Jangan. Lain yang itu jenis macam sticky sikit. Kalau liquid eyeliner yang even pensel pun dia macam melekat sikit. Yang ni tak, yang ni memang dia macam pensel betul. Dia memang pensel betul. Dia menggunakan sharpener betul. Okey. Jadi nak cerita pasal kening. Kening biasanya kita nak kening macam ni kan. Sekejap saya cerita kan kita nak kening macam ni lah, tak terlampau besar kan, tak terlampau kecil. Tapi saya kalau make up memang suka ikut kening natural orang tu macam mana. Okay, macam Puan Mas memang senang kening sebenarnya sebab kening tak tebal. Kalau kening tebal tu yang susah macam kita nak adjust sebenarnya kan. And kadang-kadang kan kening tebal tak payah lukis sangat pun, brush sikit je dah cukup dah. Okay, kalau and kebanyakannya belakang yang tak ada, betul tak? Saya tengok macam belakang je yang kita nak kena adjust. Depan dah kan, depan dah tebal dah, yang belakang tu nak buat macam mana, betul tak? Okay, selalunya kesilapan bila kita yang jadi sinchan tu semua. Jadi sinchan tu sebab okay, saya guna kening saya dulu kejap contoh sebab bila kita nak lukis apa kening tu, kita bila orang cakap okey lukis bingkai ya, selalu kita dengar orang cakap lukis bingkai. Bila lukis bingkai maksudnya bukan kita ikut bawah daripada kening. Ini kan kening saya kan. Okey, kebanyakan orang macam ni dia akan ikut bawah kening macam ni. Betul tak? Betul. Kebanyakan yang datang student kalau datang ke studio tu kan akan buat contoh macam ni, dia akan ikut bawah. So awal-awal pun kita dah telah besar. Tebalkan kening kita yang kat bawah ni tak ada pun, tapi kita pergi lukis sebab kononnya ingatkan tu bingkai. Sebenarnya yang ni kita kena masuk dalam kening. Bukan kat bawah kening. So bawah dalam kening tu contohnya. Saya pandang kening saya je. Contohnya. Boleh macam ni kan. Kan saya punya nipis kat hujung nipis, depan je tebal kan. Kita macam mana kening kita pun kita masuk dalam kening dulu. Start daripada sini, jangan start daripada depan. Okay, kalau kita start daripada depan nanti nampak sangat macam kita lukis. Nampak sangat dia punya bentuk macam kita lukis tu. Okay, kita start daripada suku macam ni lah ya. So masuk dalam kening. Kalau yang kening tak tebal sangat dia akan nampak lah. Tapi sebab kening saya tebal kan, jadi tak nampak lukisan tu. Tapi sebenarnya masuk dalam kening ya. Okay, dah settle kan. Atas ni nak buat macam mana? So atas ni biasanya kalau logiknya kita sambung lah bawah, betul? Betul tak? Jadi kalau kita sambung bawah dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi menurut macam kening sedih je turun macam tu. Okay? Betul tak? Kan? Itu macam betul-betul logik lah kan. So kalau kita tarik macam ni, atas ni bawah dah cantik kan ni. Atas ni saya tak sambung je bawah, dah jadi sedih macam tu. Cara dia, ni apply kat semua kening Cara dia daripada sini, jangan depan suku ni kena naik atas sikit. Sikit je atas. Nampak tak? Sikit je baru turun.
Naik atas sikit je dulu baru turun. Jangan terus turun. Dia akan nampak macam kening ke bawah. Okey, tapi yang paling crucial, yang paling penting dia yang bawah ni lah. Jangan lukis jangan lukis di bingkai. Bingkai tu masuk dalam kening. Yang atas ni tarik sikit je. Lepas tu depan dia kan ada brush ni kan, kita panggil macam spoolie lah. Okey, brush ni. So tarik je macam ni. Nampak tak saya tarik macam ni? Macam ni, depan, tarik macam ni. Dia colour tu akan ikut ke depan. So dia nampak natural je. Dia tak nampak sangat macam kita lukis kat depan. Okey? So tarik colour dia dah ikut macam tu. Baru macam ni dah. Siap dah? Boleh? Boleh, okey. Dia ada satu lagi dia yang saya nanti saya tengok aja lagi ya. Boleh. Okey. Dia ada yang advance. Yang advance tu kita conceal lah. Tapi kalau conceal tu macam complicated, maybe kita boleh pandaikan dulu lukis. So nanti maybe next year bila kita buat advance class lama sikit, saya boleh tunjuk macam mana nak conceal ni. Conceal tu sebenarnya dia bagi sharp dengan dia tutup bulu-bulu ekstra. Setengah orang kan banyak bulu-bulu ekstra kat bawah-bawah ni kan. So dia tak berapa nampak lah, nanti dia akan nampak cantik nak kemas. Macam tu. Sebab tu kita conceal kening. Tapi yang ni kita tak conceal lagi. Sesengit di kening kan. Okay, so daripada sini, nampak tak daripada sini kan? Kalau saya nak lukis bingkai sebenarnya kalau ikut orang bawah kening, orang kat sini lah, betul tak? Bawah kening Puan Mas kan? Betul tak sini? Tapi tak, saya masuk dalam kening. Macam tu. Okay. Yang atas ni saya tak sambung terus. Yang atas ni saya naik sikit. Nampak tak? Saya naik sikit baru saya turun. Nampak tak dia dah jadi bingkai? Tak tebal kan? Okay, lepas tu kita fill in je. Colour je dalam ni. Pelan je. Okay, fill in je sikit. Yang depan ni brush tarik. Nampak tak? Siap dah? Tak sampai seminit kan? Kalau betul-betul buat tak sampai seminit boleh. Kiranya possible. Macam tu. So ni pun sama. Jangan ikut bawah kening, masuk ke dalam kening. Nampak tak kening yang atas ni? Naik sikit. Dia jadi bingkai tu. Kita tengahkan dalam bingkai. Sikit je colour. Macam cek macam tu je. Lepas tu dia Senang je. Snap pasti kan jadi. Lepas tu buat brush. Dia lemah tebal juga brush. Ni kat lampu ni dark coklat. Betul. Sedap pula dark coklat. Dark brown. Dark brown. Itu saya bagi nanti. Siapa yang tak dapat nanti cakap memang saya bagi. So dia nampak natural tak? Tak nampak macam cincang pun kan? Nampak macam ada kening tapi nampak natural je. And jangan tekan lah sebab colour ni memang sangat pigment. So masa nak lukis tu jangan tekan terus. Macam light je dulu. Sebab colour dia pekat. Macam tu. Okay. Itu je. Okay, sebabnya kalau nak sharp lagi memang kita kena conceal lah sebenarnya. Macam pengantin ke apa kan memang kita conceal. Tapi just daily makeup macam tu pun dah okey dah. Okay. So, siap lah mata sebenarnya. Okay. Alright. Sekejap. Saya letak. Kalau boleh kalau tengah makeup tu kan highlighter kan yang bagi kita glowing tu boleh ambil brush. Ni tips lah boleh letak kat sini. Dia akan nampak macam lagi naik lah makeup tu. Highlighter. So lepas ni dah siap dah sekejap. Yang lama je dekat base dengan kat mata. So lepas ni tinggal shading, blusher, highlighter. Dah lipstick. Siap. Sekejap je. Okay. Lama ni kat situ lah. Okay. So barulah brush yang keberapa dah kita? Keempat. 3, 4 kan? So tadi brush powder, lepas tu eyeshadow 2 kan? Satu yang normal, satu yang bawah mata. Ni 4 lah. Ni lah brush sengit tu. Kita panggil angle brush.
Okay, ataupun panggil je brush ringgit. Function dia kalau nampak je brush macam ni, kita dah tahu dia untuk kecilkan muka sebab dia tajam. So untuk tajamkan muka, senang nak ingat lah macam tu. So kita guna ni as shading lah. Shading tu macam kita itulah nak kecilkan pipi, nak bagi tajamkan jawline ni, macam tu nak kecilkan dahi. Okay, so yang itu optional, nak buat boleh, tak buat pun boleh. Okay, tapi setengah orang kalau nak buat dekat pipi, nak buat kat dagu je, pakai je dekat dagu je macam tu. Okay, saya dah datang tu, saya cerita yang ini shading tu saya ada bagi kat setiap meja. Nanti boleh cuba. Okay, tak ada alasan tak cuba je. So saya dah bagi. Okay, so pakai brush yang macam ni, sengit macam ni. So ambil shading ni, saya nak tunjuk sekejap Okay, yang dia color brown gelap-gelap macam ni. Kalau tengok dia powder. Okay, ambil. Okay, ambil. Kat mana nak letak? Kita letak dekat anak rambut sikit. Yang ini dia tak berapa nak pigment tau. So saya ambil banyak. Nanti yang saya bagi tu dia color dia sangat pekat. Jadi ambil sikit je. Kalau boleh ambil sikit, buang sikit kat tangan baru pakai. So saya takut nanti ambil letak terus macam hitam, takut macam terkejut pula nanti. Okay, so ambil buang kat tangan dulu baru pakai Sebab yang saya bagi tu memang pigment color dia pekat. Okay, nampak tak? Dah kecilkan sikit dia punya dahi. Okay, so dekat pipi tu, yang inilah yang kita nak bagi kecilkan pipi tu kan. Kalau kita tak tahu dekat mana, kadang-kadang bukan nak buat macam ni pun boleh macam tu kan, macam zaman dulu orang buat macam tu kan. Kalau tak tahu juga, kalau susah tak apa. Saya tunjuk belah sini sekejap So ni kan telinga kan, ni telinga kan. Telinga, tengah-tengah telinga tu kita menghala ke bibir. Contohnya ni telinga saya kan, ni kan, menghala ke bibir. So angkat kat situ. Senang kan? Sebab bentuk muka orang kan lain-lain. Kalau saya cakap kat sini kita kan semua lain kan position. Jadi letak je kat telinga sini, menghala ke bibir. Bukan menghala dagu tau. Selalu orang buat silap menghala dagu. Tak, menghala ke bibir. So angkat tengah telinga. Tengah telinga orang senang. Tengah telinga dia tak nampak telinga. Okay, macam ni kan. Okay, so angkat dekat sini. One way je. Jangan zigzag pula. Jangan zigzag, one way je. Turun je. So nampak tak efek dia? Dia macam dah tajamkan dia punya pipi. So nampaklah macam tulang pipi tu lah macam tu. Okay, so belah sini kan ni telinga kepala ke bibir. Okay, so angkat. Ni kita pakai shading lah. Nampak tak sikit muka? Nampak tak efek dia kan? Okay, dengan kat sini. Kau boleh shading, memang dia tulis shading ke? Atau bukan, dia memang tulis shading ataupun bronzer. Dia ada dua nama tu. Bronzer. Dekat WhatsApp susah sikit nak dapat. Dia maybe kena beli local brand atau kat dalam Sephora macam tu. Local brand memang dia tulis shading atau bronzer. Beli kat Sephora. Macam ni dia tulis apa? Bronzer. Dia tulis bronzer. Bronzer. Yang satu set macam ni boleh beli yang karya kosmetik. Tak karya kosmetik. Dia memang jual satu set dah ada blusher, highlighter semua je. Okay. So dekat kita punya apa ni? Ni lah dekat jual lain. Kali kulit kita tak apa. Tak ada. Bronzer memang satu kali je. Cuma ikut pekat dia pekat je. Tak pekat yang saya cakap tadi tu, yang saya punya tu pekat. Di belakang tu ada sikit je. One way je. Jangan je. ada jalan. Tajam tu. Kalau tanya balik kan. Okay, so shading kat sini. Lepas tu tinggal shading apa? Siapa ingat nak kena shading apa? Yang penting hidung, betul. Hidung dah mancung? Hidung mancung, okey dah. So, kalau nak shading hidung, boleh je pakai brush lain ataupun setengah orang boleh pakai jari je. Ambil jari so dia macam
Dia macam tu je. Okay? Sama, pakai yang sama, shading yang sama juga. Cuma saya tukar brush je. Nampak tak brush dia macam yang tadi tapi dia kecil. Okay, kalau Raja nak beli boleh je. Kalau nak cari beli je yang ni angle brush tapi dia kecil. Yang ni memang untuk hidung lah. Tapi kalau tak ada boleh je pakai apa-apa brush ataupun pakai jari pun boleh. Tak nak susahkan dia macam rasa banyak nak kena beli kan. Okay. So sama juga ambil yang shading tadi. Cuma nak shading besar mana tu kita tak tahu kan. So kalau tak tahu senang je. Ambil apa-apa brush, letak je kat sini. So shade je selain daripada tu. Jangan kacau yang tengah ni je. So dia letak sini. Bukan macam ni tau. Sebab ramai je ramai je yang buat silap macam ni. So bukan macam ni, dia macam ni, atas hidung. So atas hidung ni kita brush je. Kita shade je selain daripada tengah ni. Contohnya, okay, boleh tak aku pegangkan kejap dekat atas hidung. Okay. So macam tu. Macam tu, kita shade je. Okay. Shade je dalam tepi-tepi semua. Hujung tepi tu lah. Betul. Sini line ni, tarik line ni dengan line daripada tengah dia punya batas hidung. Cuba. Nampak tak? Nampak tak sikit? Nampak tak? Macam kan dah nampak kan? Dari jauh nampak. Kalau ada lighting ni memang akan lagi nampak. Kalau ada lighting memang akan lagi nampak sebenarnya. Cuba lighting tak ada. Okey, lepas tu untuk blusher. Okey, blusher boleh je pakai brush apa-apa, tak kisah. Tapi pakai brush lah. Apa-apa brush pun boleh. Okey. So ni blusher. Blusher biasa kan normal kan kat Watsons tu banyak jual juga. Yang penting tahu nak letak kat mana. Kalau zaman dulu kan kita senyum, masa kita letak kat sini kan. Yang itu sebenarnya akan buat muka nampak bulat. Tapi setengah orang kalau muka yang kurus boleh je nak pakai itu. Tapi kalau kita nak bagi muka nampak V-shape kan, sekarang zaman muka semua nampak V-shape kan. So cara dia, cuba rasa sekarang, rasa tak tulang pipi. Ada tulang pipi tu. Masih tipu. Okey. So tulang pipi dia menaik. Rasa tak dia menaik kat sini? Kan? Situlah tempat kita letak blusher sebenarnya. Baru nak nampak muka macam lift up lah, macam muka nampak naik. Bukan kalau kita letak kat sini je nampak muka kita bulat. Sini sampai sini. So tengok saya letak macam mana So ni kan, ni tulang pipi kan? So saya letak kat sini. Okay, letak je. Tarik. Nampak tak? Nampak tak saya letak kat tulang pipi? Okay, nampak tak dia naik? Okay. So sama juga dengan sini pun sama tulang pipi. Lepas tu kita boleh letak kat dagu sikit. Hidung sikit. Sikit lah macam tu. Okay. Lepas tu last kali apa? Highlighter. So blusher dah kan, shading, blusher, highlighter. Macam tu lah step dia. So highlighter pun boleh je pakai brush apa. Selalu brush yang fan brush macam ni kita pakai untuk highlighter lah. Okay. So highlighter ni sebenarnya dia yang bagi glowing. Selalu kalau tengok orang muka macam glowing, nampak basah-basah je kan. Makeup dia pakai highlighter. Okay. So kalau highlighter ni ada juga jual kat Watsons pun ada. Dia selalu pair dengan shading. Shading selalu come dengan highlighter sekali. So kita ambil je, letak dekat atas tulang pipi je sama. Cuma tadi kan blusher kan tebal kan, besar kan, dia punya kawasan kita letak. Tapi kalau highlighter ni kat atas ni je. Nampak tak? Bila dia dah makeup blend nanti memang dia akan naik dia punya glowing. 5 tahun depan. Gambar.
dengan kat sini. Highlighter kat hidung ni bukan seluruh batang hidung tau. Dia dekat corner ni, dekat lekuk ni dengan kat sini. Pakai jari pun boleh. Ni kalau tak ada brush pakai jari pun boleh. Tak ada masalah Boleh je pakai jari kalau nak senang. Kat dagu sikit dengan kat sini. Sakit mata tu sini ni. Orang buatkan highlight. Kalah pada cik. Okey, tadi kan saya cakap ada 2 benda wajib kan, ingat tak? Ingat, satu tadi apa tu? Ingat tak? Primer kan? So second benda yang wajib kalau makeup, setting spray. Memang wajib kena ada. Tak kisah brand apa, tapi kalau boleh cari yang mix. Bukan yang macam glowing effect. So kita kat Malaysia ni kan, sebelum keluar rumah lagi dah glowing, dah berpeluh dah. Betul tak kan? Jadi yang dia orang buat yang macam glowing effect tu, kalau kat luar negara tak apa, so sana sejuk. Jadi dia orang memang kena bagi muka dia orang macam basah-basah. Kita ni memang dah berpeluh kan nanti kan. Jadi cari setting spray yang mix. Okey, boleh. So tak kisah brand apa pun So nak setting spray ni kejap. Dia memang dia ni yang akan buat makeup tahan juga. Dan makeup akan pecah. Dia macam masak pecah minyak. Kita bagi pecah minyak lah kalau makeup. So dia dah pecah minyak tu nanti dia akan blend cantik je. Dia tak akan nampak macam putih berbedak. Awal-awal kita makeup kita akan nampak macam putih je. Tapi lama-lama bila dah berpeluh dah blend, dia akan nampak blend cantik je dengan kita punya skin. Okey, kita buka gitu. So boleh pakai lipstick. Kita ada tunggu dia kering tu kan. Kita boleh pakai lipstick lah. Macam dia pakai Vaseline sikit boleh ya. Okey, so boleh kita letak bibir sikit. Tak apa. Oh, betul. Niup je lah Nude. Leleh dia. Cantik dah. Oh, jangan ambil kening. Beri alas kat hitam. Makeup. Okey. So Cantik dalam gambar. Jadi kalau nak macam nak kurangkan sikit, nak lightkan sikit, boleh kurangkan blusher. Baby tak buat shading atau kurangkan shading, pakai lipstick nude lagi, so dia akan nampak lagi tone down. Dengan eyeshadow ni pun, eyeshadow ni heavy juga sebenarnya. So baby boleh letak colour yang lagi light and shimmer yang lebih light, so dia akan nampak makeup tu lagi light lah. Jadi saya nak bagi nampak kan. Tu pun saya pakai satu colour je eyeshadow kan. Okey. Ni macam ni dah pergi dinner dah ni. Macam tu kan. Boleh je pusing-pusing sikit, pusing-pusing